Timbalan Setiausaha Agung Keadilan Brian Eng telah menyatakan mengenai sekatan akses kepada portal MyHAS untuk ahli parlimen Petaling Jaya dan Subang adalah sebab keputusan politik mereka. Apakah respon kepada kritikan yang ini bercanggah dengan semangat reformasi Parti Keadilan Rakyat yang sebelum ni memperjuangkan hak termasuk di kalangan wakil rakyat. Peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri inilah yang dimaksudkan dengan peruntukan melalui laman sesawang MyHAS. Dia merujuk kepada peruntukan khas yang amat berhormat Perdana Menteri. Dia tidak menyentuh hak ataupun allowance dan apa-apa aspek lain diberikan kepada seorang wakil rakyat melalui parlimen. Oleh itu, sudah pasti ada sesuatu yang telah berlaku yang mengakibatkan sekatan ini dikenakan kepada mereka. Namun, saya ambil maklum dan umum ambil maklum bahawa unit penyelarasan pelaksanaan ataupun ICU telah membuat kenyataan bahawa warga dan penduduk di kedua-dua parlimen masih boleh membuat permohonan yang akan diteliti oleh pihak ICU JPM untuk diluluskan. Jadi tidak timbul isu mengenai aspek dari segi permohonan dan peruntukan yang amat berhormat Perdana Menteri.